Kira aku nampak benda tadi tak ada tu. Kesalahan time aku rasa berapa second je. Aku kat sini memang terang tadi. Tak ada. Aku pergi toilet sini pump. Betul tak? Bukan sama je. Assalamualaikum. Touch screen dia ramai-ramai bantu taping. Assalamualaikum. Lagi kau perjelas kau perlihatkan lagi wahai bangsa jin. Janganlah kau bermain seperti anak kecil. Assalamualaikum. Aku sebenarnya suara aku ada rasa macam lain kan. Sebab aku yang terkejut malam ni. Ini gambar yang tadi. Gambar ada lagi. Ini semua yang ada dalam lagu saya. Aku tak tahu dulu macam mana gambar ni boleh keluar. Kau tahu tak ni yang cerita pasal gambar ni yang cerita yang pasal kilang. Ingat tak yang pergi kilang? Ini gambar aku perasan muka ni gambar dia yang kat kilang. Pernah ada, memang pernah ada dekat dalam rumah ni. Benda tu kita dapat tengok sekejap ke? Aku nak sentuh dia. Tak tahu gambar apa isi. Siapa? Hello? Ada suara. Apa tu? Biar tu. Ada tu, masih ada. Hello. Kenapa berisi? Kursi ni macam ni juga. Banyak benda yang berubah lagi. Perasan tak? Asal kursi jadi flat macam ni tu? Tak ada dengar pun. Kalau kursi kalau nak orang kata nak tegakkan, nak turunkan dia akan ada bunyi kan jadi kursi ni.
Pintu siul. Asal ada muka siul. Ini pantulan kat pintu ni. Nampak tak? Astagfirullahaladzim. Siapa tu? Bodoh, aku tanya siapa lagi. Oi. Sinu. Bukan bu, sebab aku dah terbiasa kat mulut aku kan. Sedengar je siapa. Tak nampak ke? Kau tengok Mana tadi? Bukan buai ni tau. Dekat ring pintu. Kau yang buka kat buai tu. Nampak tak? Yang aku sebut tadi, aku sudah lama siut. Bukan daripada luar kau tengok betul-betul pintu ni. Mana boleh nampak luar? Daripada dalam. Penat, jangan buka orang cakap kat pintu. Dengar tak? Assalamualaikum. Gerakkan handphone dia ramai-ramai 9% melekat tu. Tak ada besar gerak 30. Dah sama jalan ni naik balik ya. Mana belum cakap ni? Yang Abang cakap pun 64 orang. Kalau orang tu satu kau ni. Rumah siapa pergi tengok dekat VDD. Komen rumah siapa, kenapa pergi tengok dekat VDD. Sebab aku kalau dah start fokus ni memang tak ada nak bercerita ni. Kalau aku duduk kat luar, tak apa, kalau kita kat dalam ni. Kalau korang nak dengar aku cerita boleh, saya keluar. Kita cerita. Saya tak payah masuk. Tak? Tak okey kan? Sebab korang nak tengok dalam. So pergi je. Aku mudahkan urusan korang pergi tengok dekat VDD, baca punya kisah. Kat situ kita ada mention. Kalau saya nak bercerita duduk kat luar, jadi korang komplain pula bila nak masuk. Betul? Ini pantau kau memang mengarah. Blok terus. Kau umur pun mengarah. Masuk ban sikap pun tak nak baik. Blok. Assalamualaikum. Patung ada lagi. Wih. Cuba tukar siapa tu ke tak nampak. Pergi kau berai. Tepi-tepi kan tak screen booming 1M. Gambar-gambar ada. Ini yang diorang nak tengok sangat dalam lampau sayung ada barang tu. Bukan yang ni tau. Ni. Tadi aku memang cakap, selamat dah tak ada. Sebab aku tuang-tuang memang tak keluar. Kalau aku goncang-goncang kuat-kuat, benda ni masih ada. Dalam tu ada kumpulan rambut, bawah sekali cengkih, lepas tu ada minyak, tak tahu minyak apa, dan dibalut dengan kain kuning. Ini barang lama tau. Bukan baru. Rumah tak kosong, mana dia ada je buat masa ni. Macam tu tadi ada bagi tahu berkait dengan perawat yang datang untuk cerita dengan pasal lampu sayung. Saya tak tahu lah.
Macam baru lagi je. Baru lagi apa? Tanya viewer aku dah berapa lama dah pasal benda lain. Kan baru. Lama dah ni. Lama dah.